Duit simpanan lebih RM700,000 lebur angkara diperdaya. Kalau kita tengok hari ni tuan-puan, masih ramai lagi yang terkena dengan skamer-skamer yang menjanjikan bulan dan bintang. Letak RM1,000 dapat RM10,000. Letak RM10,000 dapat RM100,000. Disebabkan apa tuan-puan? Sebabnya tak ada ilmu. Sebab tu saya selalu edukasi masyarakat tentang ilmu emas dan juga kewangan. Supaya apa tuan-puan? Supaya lagi ramai yang tak terkena dengan skamer-skamer yang menjanjikan bulan dan bintang ni. Kata guru emas saya, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, lebih ramai orang akan kaya jika dia tak melabur. Sebab kalau dia melabur, untung belum tentu, tapi rugi sudah dalam tangan dah. Kalaulah RM700,000 tu dialihkan kepada simpanan emas, hari ni dia dah ada 2 kilogram emas dah. Jadi tuan-puan, jangan terpengaruh dan juga terpedaya dengan skamer-skamer yang menjanjikan bulan dan bintang ni. Tak ada jalan yang mudah untuk kita jadi kaya kecuali dengan usaha yang keras dan juga ilmu yang betul.